Cara check direction market. Okey, hari ni kita tengok dekat euro, US dollar. Senang je kalau nak tengok direction market, korang kena tengok moving average. Okey, bila korang nampak je moving average ni berada di bawah candlestick ni, so kita boleh kata market tengah uptrend. So bila dia tengah uptrend, korang hanya perlu tunggu retracement. Okey, ni adalah retracement satu. Kemudian sebelumnya pun ada sedikit retracement. So candlestick tu dia merah-merah. Okey. Dan bila ada retracement ketiga, candlestick tu dah merah, kemudian dia dah start hijau balik, korang boleh buy. Okey, bila korang buy, dekat sini adalah area korang buy dan take profit korang boleh set lagi tinggi daripada previous high kat sini. Okey. So take profit letak saja dekat area tinggi sedikit daripada previous high dan tengok pula korang punya previous low kat sini adalah korang punya level stop loss. Kalau korang nak kurangkan risiko lagi, korang boleh letak separuh daripada previous low dengan area entry korang. Kalau korang entry area sini, korang boleh letak stop loss lebih kurang dekat sini. Okay, so sekarang ni korang hanya trade menggunakan direction market, sangat simple. Dan teknik trading ni boleh digunakan oleh newbie yang tak tahu nak trade, dan korang risiko rendah sebab korang follow direction sahaja. Kalau korang nak belajar lebih lanjut, boleh chat kami di IG, TikTok, Instagram, Telegram, YouTube Prof Duit. Kami akan ajar korang for free.